Mentang-mentang relax nak makan. Lepas tengok ambil surai. Lah hampa menggelupu habis. Aku kan nak tanam pokok. Tu pokok serai tu. Hampa sedap hampa menggelupu kan. Tanah elok, aku ambil tambun elok dah nak bubuh serai balik. Kan baru ambil serai. Lepas tu kita tanam dah semula. Ambil sedap lah hampa menggelupu. Menggit. Tu habis benda aku. Amboi. Ini ush, burung. Anu sana lagi geng tu. Kemas 2 hari sekali bersihkan tempat dia. Tempat tidur dia. Memang akan hari-hari 2 hari sekali mesti akan bersihkan dia lah. Itu telur umpan hidup telur dalam tu. Tak ada dalam makan lah. Dah habis lah. Kau dah makan kenyang lah. Cukup. Ni dah pergi ganas lah ni. Kita nak siapkan dia punya tempat. Masukkan kat ni. So hari ni dia lah. Tak larat lah nak buat. Dia nak buat situ. Tu ada burung tu tengah menggeram tu. Dia ada telur 2 biji tu. Ni pokok ni. Allah ada fly. Kita tak ganggu dia pun. Tu ada telur 2 biji. Dia menggeram. Biar dia. Dia suka duduk kat situ. Esok baru kita start macam. Hari ni banyak kerja sangat tak habis-habis. Wah. Nak tengok macam mana dia fikir nak buat pintu kat mana. Nak start nak pasang ni, nak ubah macam mana. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Alright.